warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Islam Channel. Terima kasih sebab menonton. Hari ini 3 bulan 1 kita ada Family Day Aulad Muhammad. Korang boleh nampak daripada sini, inilah dekat Azhar Village yang kami duduk beramai-ramai Family Day untuk tahun 2025. Tapi tahun ni dah 2026. Jom kita tengok dalam ni macam mana. Kawasannya sangat luas. Pokok-pokok kelapa ni, kalau ada buah-buah kelapa ni, katanya boleh petik lah. Alhamdulillah. Jom kita masuk. Ada request. Dia ada rumah. Dia ada 3 jenis rumah kat sini. Untuk apa? Untuk satu rumah yang ni ada dapur apa semua, ada dapur, boleh masak lah untuk satu family. Untuk pemasak tu sangat sesuai yang rumah yang ni. Lepas tu ada rumah yang A tu, dia tak ada dapur tapi dia komplit lah. Ada set tilam, ada sinki, ada bilik air semua. Yang ni lagi besar. Lagi besar ni open tau. Dia boleh memasak. Kira kalau satu family besar, memang sangat sesuai nak buat family day kat sini. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal falah. Sini kat dalam, sini kat dalam. Ni jajangmyeon. Jajangmyeon. Makanan Korea. Oh. Nanti jangan lupa ini. Okey, sekarang hampir pukul 5. Kita dalam proses untuk pembakaran lah. Pembakaran BBQ. Kita akan bakar-bakar kat sini. Ayam. Ayam memang kita kena start awal lah sebab kita banyak menu nak untuk dibakar. Betul. Kita nak akan sofa. Hari ni hari yang pertama. Banyak lagi aktiviti yang kami belum buat lagi sebab esok ada sukan neka. Teruskan menonton video ni. Okey, AJK pembakaran dah mula dah. Pembakaran. AJK, kita ada AJK macam-macam AJK. Pembakaran. Alhamdulillah cuaca hari ni baik-baik saja. Di sana tengah set up lauk pauk untuk dibakar. Kamu makan je. Keluarga Aulad Muhammad kali ini
hampir 80 orang ada dekat sini. Okay, stay tune untuk video ni seterusnya. Mungkin lagi panjang, ada bakar-bakar apa semua. Ini barang apa? Sil-sil. Apa barang rahsia? Barang panas tu barang sejuk. Barang Barang panas. otak-otak. Otak kau ni. Ban ayam. Oh, ada ban ayam. Wow. Orang apa? Owner sini rajin. Ada ayam, jadi ada tarikan lah untuk apa? Pengunjung. Lepas tu ada juga ikan keli. Ikan keli. Tengah makan. Buat kerja sikit. Tengok. Tengok merah dia lain macam. Panas dia rasap dia keluar semua, nampak? Oh, cantik bakar ni. Ni otak-otak kau. Promote nama kedai. Promote nama kedai. Kedai apa? Kedai Hudson. Tak ada menu lah. Tak ada menu. Baru buka. Kejap. Pertama. Ahli zaman ni. Ahli zaman. Nampak? Ahli buka kita di kiamat. Tapi yang mudah mulai. Dia tengah buat apa? Koktail. Koktail. YouTube. Hai dulu. Hi. Welcome back to my channel. Hai awak. Puyo. Korang kat sini boleh pasang kemah. Kat situ boleh ada bilik, ada BBQ, ada dapur, semua ada.
Kalau kat sini paling best, boleh pasang kemah. Kita tengok kemah ni. Rehat lah. Bermakan-makan lah. Macam-macam makanan. Ni otak-otak. Panas. Panas. Kita layan otak-otak. Sedap. Sedap kan? Ni otak-otak Johor ada otak-otak warna kuning. Tapi yang merah ni sedap lah, yang merah ni. Tengok tu, cukup masak. Ya, kita nak masak kemah. Nak masak kemah, Tak tahu. Kemah. Kemah. Kemah tak tahu lagi. Ini dah biasa kemah. Besar guys kemahnya. Boleh muat tilam king 2. Buyur-buyur. Buyur. Sikit lagi. Dah nak buka. Ini testing. Cepat kuat. Kang. Puyuh.
suami kena sabar. Macam mana keadaan isteri, ya, macam mana keadaan isteri, itulah yang kita kena sabar. Bukan orang kadang malam-malam pun kita boleh rahat dan dibalik. Pipi dia tengok. Ya Alhamdulillah, kita orang baru habis tahlil dengan solat maghrib. Lepas ni, kita orang ada tayangan video santai-santai, makan-makan lah. So, tunggu. Nasi. Ada senawan tadi. Oh, air jadi ada. Apa yang nak potong ni? anak kepada 9 Mana tak ada mahal? Masih lagi lelaki. Mau Faizal, Rudi, mana orang kan? Adik perempuan yang saya jaga. Satu-satu adik perempuan. Sebab ada seorang adik perempuan. Ya, jadi satu yang perempuan pergi ke baris 2, yang bahasa air pergi ke baris 3. Yang nombor 6 kenapa tak pakai yang dulu? Yang baris 2 ni bahasa Cina, Cina kahwin dengan Bahdola. Keturunan dia daripada itu ialah Haji Bali. Itulah keturunan itu yang lahir Hasan ke Haji Rahana Siti Haji Muhammad Dahlan. Buka kampung Sagir. Saya bin Hasan ni, dia ada 4 beradik. Dia ada 4 beradik. Okey. Cantik tak? Okey. Alah wajan. Macam tanah lokal. Okey, apa tu? Aktiviti malam dah habis. So sekarang ni kita orang nak round-round sebab ada lagi yang mau tidur. Lepas tu ada lagi yang main jam. Lemak kat jalan ni. Oh, mandi malam-malam. Ni kemah. Ada yang berkemah ada yang berkemah. Mantap ah. Non bumi ke? Non bumi ke? Ini yang masuk. Seronoknya. Malam-malam ni lelaki bersantai-santai. Alhamdulillah. Jajan masih belum habis lagi. Besok kita sambung. Dah habis. Malam dah habis program. Lepak-lepak lah, bujang-bujang semua kan. Tengah cari, ada tempat cari tempat tidur kan. Dah tidur dah bagi tempat dah. Tapi Ayolah, cek keselesaan masing-masing. angin kuat sini, angin gunung. Gunung Medang tak jauh sangat lah. Okey juga tempat sini. Sunyi. Dia kampung kan. Kampung betul. Kalau nak rasa kampung betul, ni antara yang okey. Alright, malam ni dah habis aktiviti. Sekarang dah pukul 11.35. Jom pukul 10.30 tadi dah masing-masing masuk sarang lah. Kita jumpa esok. Ada esok Azul suka nikah, InsyaAllah. Jangan lupa like, subscribe dan salam channel. Terima kasih.